Dulu waktu kecil, Atuk bukan sekadar bercerita. Dia juga menghidupkan sejarah di hadapan mata kami. Ada kalanya, dia mengajak kami melakonkan pertarungan hang tuah dengan hang jebat. Aku masih ingat bagaimana Kak Long selalu memilih untuk menjadi jebat. Konon, lantang dan memberontak. Manakala Abang Ngah pula dengan penuh serius memainkan watak hang tuah, setia dan berdisiplin. Di lain waktu, kami akan mengulang babak-babak lucu Pendekar Bujang Lapuk, meniru gaya Pak Ajis, Pak Sudin dan P. Ramlee. Gelak tawa kami bergema di bawah rumah, mengundang senyuman nenek yang kadang-kala hanya menggeleng kepala melihat gelagat Atuk yang sama nakalnya seperti kami. Namun ada ketikanya juga, Atuk mengajak kami mengejek watak-watak Melayu moden yang sering muncul dalam drama di televisyen. Makin hari, makin lembik, katanya sinis. Dulu, pendekar Melayu angkat keris, pantang dicabar. Sekarang, baru kena gertak, dah kecut perut. Tak ada keberanian. Kami ketawa, walaupun sebenarnya aku tidak begitu faham sindiran Atuk pada waktu itu.